Ustaz Najib untuk perkongsian ilmu kita pada perjalanan ini, insya-Allah. Pada tafadhal bersyukur. Okay. Bismillah. Boleh dengar? Boleh dengar sampai belakang? Boleh dengar? Okey. Sana dengar? Ya, okey, cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbana zidna ilman yanfa'una, Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Baik, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dengan diiringi bunyi suara unggas, suara burung kau unggas burung, diiringi suara burung, angin sepoi-sepoi bahasa, bau pula lepas kena nasi mandi, dan mata pun dah layu, dan kita pula berada di satu tempat di Taif, dalam kebun Kak Ros katanya. Okay. Jadi insya-Allah kita nak ambil sedikit peluang sempena kedatangan kita di Taif ini untuk kita menghayati satu peristiwa yang besar sebelum menunggu masuknya waktu asar. Sekejap lagi masuk waktu asar, kita solat dan siap kat sini. Lepas tu kita gerak, baru senang jalan pun dalam keadaan yang tak senang hati, betul? Okey, ahlan sahlan kepada semua sahabat-sahabat yang sudi bersama-sama dalam rihlah ilmiah ataupun ziarah ke Taif. Walaupun kita seronok-seronok juga, tapi pada waktu yang sama kita nak mengutip beberapa faedah daripada kedatangan kita di sini. Dan pada petang ni insya-Allah saya akan memberikan satu tausiah yang bertajuk Air Mata Taif. Okey, Air Mata Taif. Baik, kenapa dinamakan Air Mata Taif? Kerana di sinilah tempat yang telah menumpahkan air mata Nabi SAW, iaitu pada satu peristiwa yang besar, iaitu peristiwa Taif yang berlaku pada tahun ke-10 kenabian. Iaitu peristiwa ini berlaku pada tahun ke-10 kenabian, dan kita namakan dengan air mata Nabi SAW, air mata Taif, kerana tempat yang telah menumpahkan air mata Nabi SAW pada tahun ke-10 kenabian. Baik, jadi peristiwa Taif ini di antara satu episod yang paling menyayat hati di dalam kehidupan Rasulullah SAW, berdalilkan dengan hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ketika Aisyah bertanya tentang titik hitam, bukan titik hitam ataupun titik rendah di dalam kehidupan Nabi SAW, maka baginda menceritakan adalah peristiwa yang berlaku pada peristiwa yang dinamakan dengan tempat yang dinamakan dengan Taif ini. Dan tahun itu dinamakan dengan tahun Amul Huzni, tahun kesedihan. Sehingga tahun itu pun dinamakan dengan tahun sedih. So menunjukkan kisah ini di antara kisah sedih. So amat tidak, ataupun kita katakan orang tak tahulah Jawa ke orang mana, amat canggung kita katakan kalau kita datang di sini hanya sekadar berseronok, sedangkan Nabi SAW datang ke sini dalam keadaan air mata, dan juga kita datang dalam keadaan memakai pakaian yang segak. Tetapi Nabi SAW datang dengan baju putih, tetapi pulang dalam keadaan baju yang berlumuran darah, sehingga dikatakan darah itu mengalir sampai ke kasut Nabi SAW, berjalan dalam keadaan darah yang mengalir sampai ke kaki. Baik, tahun itu dinamakan dengan tahun Amul Huzni disebabkan beberapa kita ceritakan plot peristiwa sebelum berlakunya peristiwa Taif ini, iaitu didahului dengan beberapa peristiwa yang besar. Di antaranya penyeksaan orang-orang Quraisy terhadap orang-orang yang masuk Islam di Mekah. Salah satu nama, siapa sahabat yang pernah diseksa ketika zaman Islam? Saya sebut Fatrah Mekah. Okey, Bilal kenapa?
Dia bukan diletakkan di tengah padang pasir, cuaca macam kita duduk kat Mekah, kita tahulah panas dia tu. Diletakkan batu di atas dada dan dikutuk, dicaci dan diminta dia kembali kepada agama asal dia. Tetapi yang dia sebut adalah Ahad ke Isnin? Ahad. Okey, baik. Apa maksud Ahad? Allah yang satu. Baik, kita yang tahu, kita cerita tentang berkaitan Bilal. Siapa pernah dengar kisah orang pertama, darah pertama mengalir di dalam Islam? Darah siapa? Darah siapa? Sumayyah. Syahid pertama di dalam Islam adalah Sumayyah dengan suaminya iaitu Yasir. Syahid pertama dalam Islam Sumayyah dengan Yasir, dan anaknya iaitu Ammar bin Yasir yang dicucuk. Ammar dicucuk besi panas dekat paha, dan Yasir dan juga Sumayyah disulau daripada bahagian bawah dan tembus besi ke bahagian atas. Ketika Nabi SAW melalui tempat dia orang diseksa, Nabi mengucapkan pada mereka, sabran ya ali Yasir, inna maw'idukumul jannah. Sabar wahai ahli keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian adalah di syurga. Baik, ada lagi nama yang lain. Pernah dengar nama Sa'ad bin Abi Waqqas? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, iaitu darah pertama mengalir di dalam Islam, darah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika dia sedang solat berdekatan dengan Kaabah, waktu dia sedang rukuk, maka orang musyrikin Mekah datang dengan menggunakan tulang unta. Tulang unta yang besar dihempapkan pada bahagian kepalanya sehingga berdarah kepala dia. So darah pertama mengalir, darah Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang pertama yang dipukul disebabkan Al-Quran adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, sahabat yang pertama membaca Al-Quran pada musyrikin Mekah, dan sahabat pertama yang dipukul disebabkan Al-Quran di depan Darun Nadwah. Kalau nak tahu kat mana Darun Nadwah, pintu Kaabah menghadap ke tempat sa'i. Okey, bukan setentang, belakang pintu Kaabah. Okey, so tempat laluan kita turun daripada eskalator tu, kawasan tu dulunya ada satu parlimen Quraisy yang dinamakan dengan Darun Nadwah. Baik, kalau dekat dengan Bukit Safa, kat situ ada rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Okay, so di antara yang diseksa adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi di sana pernah tak dengar kisah seorang perempuan? Perempuan ni seingat saya namanya juga dilagukan, dinasyidkan di Malaysia, iaitu Zinnirah. Pernah dengar? Baik, sekejap lagi kita panggil Kak Ros datang nyanyikan lagu Zinnirah. Mana Kak Ros? Mana? Oh, dia menyorok dah. Okey, baik. Lagu Zinnirah. Siapa dia Zinnirah? Nama dia adalah Zinnirah Ar-Rumiyah. Okey, dia dikenali dengan Zinnirah Ar-Rumiyah. Ada yang mengatakan dia hamba kepada Abu Jahal. Baik, macam mana dia diseksa? Dia diheret pergi kat tengah panas, kemudian diminta dia kembali kepada agama asal, dan dia tak nak. Apa dia orang buat? Dia orang ambil dua batang kayu dan dicucuk kepada kedua belah mata dia sampai buta. Dan bila mata dia kena cucuk, apa dia kata? Dia orang ejek dia lah dengan mengatakan, padan muka, inilah akibat bila engkau menukarkan agama daripada agama nenek moyang kepada agama Muhammad. Waktu itu dia berdoa dengan satu doa yang berbunyi, Rabbi qadirun ala raddi basari, Tuhan akan mengembalikan semula mata aku. Dan sungguh mata dia dikembalikan selepas daripada itu. Itu di antara orang yang diseksa. Di antara yang lain berlakunya tahun yang dipanggil tahun pemboikotan. Betul ke? Lain macam bunyi. Apa dia? Penindasan, tahun penindasan, tahun ke-6 ke atas. Tahun penindasan ni di antaranya dilarang menjual barangan pada orang Islam, sampai ada sahabat yang terpaksa keluar berhijrah. Yang pertama pergi ke Habsyah, yang kedua ada di kalangan sahabat yang terpaksa makan daun-daun kayu kerana kelaparan, tak ada makanan pada waktu tersebut. So keadaan jadi semakin kritikal. Dan ketika itulah berlaku dua peristiwa yang besar. Peristiwa yang pertama, kematian Abu Talib. Siapa dia Abu Talib? Bapa saudara yang menjadi protection pada dakwah Nabi SAW. Dialah yang protect Nabi sehingga dia orang tak mampu buat apa-apa dekat Nabi sebab ada Abu Talib. Dan qadarallah, Abu Talib meninggal, dan Nabi bertambah sedih bila dia meninggal dalam keadaan dia tak nak masuk Islam. Nabi sedih.
Kemudian Allah timpakan pula dengan kesedihan yang kedua. Kesedihan yang kedua adalah kematian ataupun kewafatan Sayyidatina Khadijah, isteri Nabi SAW, sehingga Nabi teramat sedih. So berapa kali sedih? Berapa kali Nabi sedih? 2 ke 3? Kalau 2, kematian 2 orang tu. Okey, kalau yang 3, penindasan, penyiksaan. Okey, penindasan dan penyiksaan. So 3 keadaan yang Nabi rasa teramat sedih pasal Nabi tak boleh buat apa-apa. Dan akhirnya 3 tahun itu dinamakan dengan nama tahun Amul Huzni. Kenapa Amul Huzni? Tahun duka cita, kerana kesedihan yang teramat sangat. Baik, saya stop kat situ. Bila Nabi ataupun diisytiharkan tahun itu sebagai tahun duka cita, apa pandangan tuan-tuan? Nabi, apa nak duka cita? Dia Nabi kot. Okey, macam mana? Ya, Nabi SAW adalah manusia biasa. Kalau dah Nabi pun bersedih, ini kan pula kita orang biasa. Kalau dah Nabi sendiri pun mempunyai perasaan sedih. Nabi SAW adalah seorang manusia, dia juga ada perasaan seronok dan dia juga ada perasaan sedih. Dan dia juga ada keadaan yang dia berada pada titik paling rendah di dalam hidup dia, sebagaimana dalam hadis dia menceritakan itulah masanya. Ditolak oleh kaum, kemudian dakwah ditolak, kemudian dilontarkan dengan batu, sehingga ketika Nabi pergi bercakap dekat Kaabah tu, tahu apa dia orang buat? Dia orang akan tutup telinga. Yaj'alu asabi'ahum fi azanihim wastaghshawna thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dalam Al-Quran diceritakan mereka tutup telinga, tak cukup tutup telinga, mereka angkat kain selubungkan kepala. Bayangkan Nabi pergi baca Al-Quran, dia orang tutup telinga. Cara yang ketiga dia orang buat apa? Iaitu dengan cara dia orang buat bising. Bila Nabi datang saja baca Al-Quran, dia orang buat bising, buat suara yang bingit supaya orang tak dengar suara Nabi SAW. Baik, kemudian dia orang ganggu kehidupan Nabi SAW, sehinggalah satu tahap Nabi kata, tak apalah, kalau dah orang Mekah tak nak, maka aku nak pergi cari orang yang lain pula. Maka dipilih pada waktu tersebut. So Nabi SAW tak pernah stop, dan dia keluar pergi ke satu tempat bernama Taif. Baik, ketika itu turunnya beberapa surah. Sebab tu kalau siapa nak tahu, ataupun kalau ada di kalangan para mufassirin, antaranya menyebut kalau sesiapa berada dalam keadaan duka cita, dalam keadaan sedih, ataupun dia ditimpa dengan ujian yang besar dalam hidup, maka bacalah surah, iaitu surah Yusuf. Kenapa baca surah Yusuf? Surah Yusuf itu turun ketika tahun Amul Huzni ni, tahun duka cita. Surah Yusuf turun ketika tahun duka cita. Kenapa surah itu turun pada tahun duka cita? Kerana Allah nak mengubati jiwa Nabi melalui Al-Quran. Allah nak ubat jiwa Nabi melalui Al-Quran, seolah-olah nak ceritakan Muhammad, apalah sangat apa yang kau hadapi. Saudaramu Yusuf, dia dibuang ketika kecil di dalam perut kita, kemudian dia dijual dan berada di dalam rumah yang bukan ahli keluarga dia, kemudian diuji dengan perempuan, kemudian masuk dalam penjara. Maka apalah sangat ujian yang engkau hadapi. Dan kalau Yusuf dihalau keluar daripada kampung halamannya, dan bagaimana dengan engkau, satu hari kelak engkau juga akan diuji sebagaimana saudara-saudara engkau yang lain. Maka itu salah satu surah Yusuf turun ketika itu sebagai pengubat jiwa Nabi SAW. Juga beberapa surah yang lain yang jadi pengubat, antaranya surah Al-Muzammil. Allah minta Nabi bangun malam, dan Allah minta Nabi banyak baca Al-Quran ketika malam sebagai pengubat jiwa. Sebab itulah tajuk, ada satu tajuk saya pernah bawa, tajuk berkaitan mengubati stres ataupun mengubati jiwa melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kerana kronologi Taif ni dia akan pergi sampai ke peristiwa Isra' dan Mi'raj. Baik, kita pergi satu-satu. Baik, kemudian Nabi bila dah orang Mekah tak nak, tak apalah, Nabi keluar pergi ke Taif. Nabi pergi dengan kekasih hati dia. Siapa kekasih hati Nabi? Siapa tahu? Apa ya? Laila Majnun. Laki Zaid bin Harithah. Kenapa Zaid bin Harithah ni Nabi sayang ni? Tuan-tuan tahu tak Zaid bin Harithah ni siapa? Dia adalah hamba yang dihadiahkan kepada Khadijah ketika mereka berkahwin. Dan Nabi SAW merdekakan dia, dan dia hidup di dalam rumah Nabi.
Nabi sayang dekat dia sehingga Nabi binkan dia ni dengan nama Nabi SAW, sehingga Allah tegur tak boleh binkan anak angkat dengan nama kita. Nabi sayang dekat dia sehingga sayang dia ni Nabi panggil dia dengan panggilan satu istilah, iaitu hubbi. Tahu hubbi ni apa? Bukan hobi, hubbi. Hubbi ni kekasih hati ataupun kesayanganku. Nabi SAW ni seorang yang amat romantik orang dia. Sehingga dia panggil dekat dekat sahabat dengan orang yang dia sayang tu dengan panggilan hubbi. Hubbi iaitu kesayanganku. Nabi sayang dekat Zaid bin Harithah ni, dan Nabi juga sayang pada seorang perempuan yang hidup di dalam rumah Nabi SAW. Siapakah perempuan tu? Nabi kata dekat perempuan tu, dia adalah ibu aku selepas ibu aku yang sebenar, dan dia adalah ahli keluarga aku. Siapa tahu siapa perempuan tu? Ummu Aiman. So sayang dekat Zaid, sayang dekat Ummu Aiman, Nabi kahwinkan mereka berdua, lahir seorang budak hitam. Ummu Aiman hitam. Disebut tentang Ummu Aiman, hiya ummi ba'da ummi wa min ali baiti. Dia adalah ibu aku selepas ibu aku, dan dia adalah ahli keluarga aku. Dikahwinkan mereka, keluar seorang budak hitam, namanya adalah Usamah bin Zaid. Bila lahir Usamah, apa Nabi kata? Huwa hubbi ibnu hubbi. Usamah adalah kesayanganku, anak pada kesayanganku. Maknanya Nabi boleh sayang orang yang hitam sebegitu rupa, yang asal daripada seorang hamba. Baik, so Nabi keluar bersama dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu an. Jadi keluar datang, kalau kita naik kereta kita akan melalui kawasan lereng bukit, tapi sebab kita naik bas kita tak lalu lereng bukit, kita lalu laluan yang lain. Dekat bawah Bukit Taif ini ada satu tempat, Qil, dikatakan perigi tempat Nabi SAW pernah berhenti bersama dengan Zaid. Daripada situlah mereka mula mendaki. Dengan unta ditinggalkan di bawah, kemudian Nabi SAW mendaki dan naik ke atas bukit. Di sana ada satu kabilah Bani Thaqif yang menetap di kawasan Taif ini. Ada satu kabilah itu dinamakan kabilah Bani Thaqif, dan beberapa juga kabilah yang lain. Baik, so apa berlaku? Nabi SAW pilih Taif. Kenapa pilih Taif? Kerana Taif ini tempat yang paling dekat, satu. Yang kedua, Taif ini di antara tempat yang didoakan oleh Nabi Ibrahim AS selain daripada Mekah. Waktu ketika Nabi Ibrahim duduk di atas bukit Jabal Qubais, dia doa, warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, rezekikan kepada penduduk Mekah ini daripada buah-buahan. Mekah ada buah ke? Ada buah tapi tak tumbuh. Tapi buah yang datang daripada luar. Daripada mana datang buahnya? Allah datangkan buah-buahan itu daripada kawasan luar Mekah. Kat mana luar Mekahnya? Luar Mekah itu adalah di Taif. Maka Taif ini sumber makanan bagi penduduk Mekah, yang mana Mekah tidak ada sesuatu pun. Baik, so apa yang berlaku? Maka ketika waktu tersebut Nabi SAW pun datang, dan ketika datang sampai ke Taif ini, dia berdakwah kepada tiga kabilah ni, kabilah utama Bani Thaqif ni. Apa yang berlaku? Dia ajak mereka beriman kepada Allah, menerima dakwah Nabi, dan memberikan perlindungan kepada Nabi SAW, kerana orang Mekah tak suka dekat Nabi SAW. Apa kata mereka? Mereka kata tiga benda. Tak ada ke orang lain selain daripada engkau? Satu, maknanya mereka start mengejek. Yang kedua, kalau betul engkau Nabi pun, kami tak percaya pada engkau. Kami tak percaya, dan engkau tak layak untuk bercakap dengan kami. Kerana Bani Thaqif ni mereka menganggap mereka adalah kumpulan yang mulia. Di Taif ini ada pasar. Pasar ini dinamakan dengan Pasar Uqas. Pasar Uqas, pasar yang paling terkenal di zaman dahulu. Pasar ini bukan sekadar menjual barangan, tapi pasar ini juga menjual syair. Siapa yang paling bijak bersyair, dia akan diangkat dan diberikan pelbagai kelebihan-kelebihan. So pasar itu dinamakan dengan Pasar Uqas. Baik, so apa berlaku? Kemudian mereka tuduh Nabi SAW orang gila, pendusta dan pelbagai benda-benda yang lain. Tak cukup lagi dengan tu. Apa dia orang buat? Mereka pergi cakap dekat kanak-kanak. Dia minta kanak-kanak berbaris. Dia orang kata yang datang tu, sedang datang tu, itu adalah orang gila, orang yang tak waras. Jangan benarkan dia masuk ke dalam kampung kita, maka kita rejam dia dengan batu. Nabi SAW kalau diejek oleh orang dewasa, Nabi boleh terima lagi mungkin. Kalau diejek ataupun ditolak dakwahnya, Nabi boleh terima. Tetapi bila diejek, dicaci maki dan dilontarkan dengan batu dan kayu, yang melontarnya adalah kanak-kanak yang tidak tahu apa-apa, maka Nabi SAW amat sedih pada waktu tersebut. So dia orang buat 4 benda. Yang pertama, mereka menjerit.
Yang kedua, mereka mencaci. Yang ketiga, mereka mengejek. Yang keempat, mereka melontarkan Nabi SAW dengan batu. Baik. Dan batu ni bukan sekali lontar. Bukan sekali lontar. Lontar secara beramai-ramai. Satu kampung lontar pada dua orang yang sedang berjalan. So Zaid ni dia peluk Nabi SAW. Zaid terkena pada bahagian kepalanya, berlumuran darah. Dia lontar dengan batu. Dan apa yang berlaku kepada Nabi SAW dilontar pada tubuh badan baginda sehingga darah tadi mengalir, iaitu pada pakaian yang Nabi pakai. Sebab tu kita kata kita datang dengan pakai pakaian yang bersih, kita datang dalam keadaan yang seronok. Tapi Nabi SAW datang ke Taif dalam keadaan baju yang berlumuran darah, dan darah menitis sampai ke kasut Nabi SAW. Maka itu nak menunjukkan saat yang paling sukar dalam kehidupan Nabi SAW. So apa Nabi buat? Seorang manusia dihalau keluar, dicaci, dilontarkan dengan batu. Baginda mencari perlindungan. Perlindungannya iaitu satu kebun yang kita akan lalui, tapi Ahmad kata laluan ditutup sebab ada kes apa yang datang kawasan tu. Satu kebun dipanggil kebun yang dipunyai oleh dua tokoh, Syu'bah bin Rabi'ah dengan Utbah bin Rabi'ah. Dua orang ni di antara tokoh besar Mekah, tapi mereka mempunyai kebun di sini. Jadi apa yang berlaku? Mereka ni bila dia orang tengok ada orang masuk dalam kebun, dia rasa kesian. Dia orang rasa kesian, jadi dia perintahkan Adas, iaitu pembantu khadam dia orang ni, tolong pergi kau entertain dua orang yang datang berlindung dekat kebun kita ni, bawa anggur ni pergi letakkan dekat dia orang, bagi dia orang makan. Jadi apa yang berlaku pada waktu tu, Adas pun datang. Adas datang, dia bawa iaitu satu bekas yang berisi anggur. Tapi sebelum itu berlaku satu peristiwa yang besar. Ketika Nabi SAW berada di dalam kebun Adas itulah, baginda berada pada titik paling rendah. Nabi berdoa pada waktu itu dengan mengangkat kedua belah tangannya sehingga nampak ketiak. Dan dalam doa dia yang masyhur berbunyi, Allahumma inni ashku ilaika dha'fu quwwati. Doa Nabi SAW sama dengan doa Nabi Yusuf doa Nabi Yaqub ketika kehilangan dua anak. Nabi Yaqub hilang dua anak. Anak apa? Nabi Yusuf, yang kedua Nabi Bunyamin kan. Bunyamin ditangkap, Yusuf juga hilang. Dua orang anak ketika diberitahu dua orang anak dia telah hilang, dia kata innama ashku basi wa huzni ilallah. Sebab tu siapa yang sedih, cuba baca ayat dalam surah Yusuf tu. Apa maksud innama ashku basi wa huzni ilallah? Sesungguhnya aku mengangkat aduan aku dan kepedihan hati aku ni hanya kepada Allah. So, apa Nabi SAW buat? Nabi mengangkat tangan dan berdoa dengan satu doa, Allahumma inni ashku ilaika dha'fu quwwati. Ya Allah, aku nak mengadu kepada engkau betapa lemahnya aku pada waktu tersebut, dan sedikitnya daya upaya aku dan hinanya aku di hadapan mata manusia. Kalau dah Nabi sendiri rasa diri dia terhina, dia kata, ya Allah, hinanya aku pada manusia. Aku tak sangka aku yang datang daripada Mekah, tok nenek aku orang yang terkenal, orang yang baik-baik, dan akhirnya aku dihina, dilontar dengan batu, diejek, dicaci maki, dan sampai ke tahap cedera macam tu. Jadi Nabi rasa terhina yang teramat sangat. Cuma siapa perasan? Di antara kehebatan Nabi SAW saat dia berada pada titik paling rendah, dia mengadu pada siapa? Dia mengadu pada Allah. Dia tidak mengadu pada manusia. Berapa ramai orang hari ni yang berada dalam kesedihan, dia pergi mengadu dekat orang. Apa yang dia dapat? Bertambah ke berkurang kesedihannya? Makin bertambah. Anak saya, Ustaz, anak saya ambil SPM dapat 10 semua E belakang subjek. Kita mengadu dekat orang ni nak supaya kawan kita pujuk kita. Lah kali apa dia kata, anak aku okey, anak engkau aku dah tengok memang baik. Ataupun kita pergi cerita tentang kisah masalah rumah tangga kita dekat orang, ada orang mungkin dia akan ejek kita. Tapi sebab itulah kalau kita mengadu dekat manusia, manusia tak boleh buat apa-apa. Jadi Nabi ditunjukkan pada kita ketika sedih, ketika berada pada keadaan yang kita tak mampu, angkat tangan dan mengadulah pada Allah. Maka Nabi mengadu. Baik, bila Nabi SAW mengadu, Allah mula bukakan jalan. Allah mula bukakan jalan. Apa dia jalan pertama yang Allah berikan? Asbabnya hanya dengan doa saja Allah datangkan kegembiraan. Kebiasaannya dalam hidup kita ni, kalau Allah uji ni, Allah tak uji dalam keadaan ujian yang berkekalan. Ujian dia hanya datang dalam bentuk yang sekejap saja. Selepas daripada ujian, apa yang berlaku kebiasaannya? Inna ma'al usri yusra. Bersama susah, adanya di sana kesenangan yang akan tiba. Baik, datang kesenangan yang pertama.
Jadi pemilik kebun Utbah bin Abi Rabi'ah hantar pembantu kebun, nama pembantu ni Adas. Adas dia mai, apa dia buat? Dia bawa sepinggan anggur, diletakkan di hadapan Nabi SAW. So Nabi pun terima kasih, ambil anggur dengan tangan kanan. Sebelum Nabi nak masuk dalam mulut, apa Nabi baca? Dia baca bismillah. Nabi ambil sebelum nak ngap, Nabi baca bismillah, Nabi ngap. Jadi Adas pun kata, tak pernah dengar ada orang makan baca bismillah ni. Tak pernah dengar ada orang makan baca bismillah. Tapi lelaki ini dia makan dengan membaca bismillah. Jadi dia terkejut, berlakulah perbualan. Perbualan dia apa? Dia tanya, daripada mana engkau datang? Tapi Nabi tanya dia balik, engkau daripada mana? Dia kata, aku daripada kampung Minwawa. Oh, kampung Minwawa, di sana ada saudara aku yang bernama Yunus alaihi salam. Kata Adas, dia kata, bukankah Yunus bin Matta itu seorang Nabi? Kata Nabi SAW, ya, dia seorang Nabi dan aku juga adalah seorang Nabi. Maka akhirnya Allah berikan kegembiraan pertama, iaitu orang yang tak disangka-sangka masuk Islam, iaitu Adas, orang tunggal yang masuk Islam pada waktu tersebut. Baik, so Nabi, Allah berikan hiburan pertama, Adas masuk Islam. Kemudian Nabi pun turun daripada Bukit Taif nak balik ke Mekah. Maka pada waktu tersebut Jibril datang menawarkan dengan bantuan 2 malaikat yang menjaga gunung. Maka bukit-bukit yang kita duduk ni ada penjaga dia. Maka malaikat yang jaga gunung ni berkata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, kalau engkau nak, kami dah pegang dah ni bukit ni. Kalau engkau nak, boleh saja kami angkat bukit ni dan kami akan hempapkan ke atas penduduk Taif sebagaimana puak Lut dihempap, diangkat bumi dan dihempap. Kalau engkau nak, kau kata ya saja, kami akan hempap. Maka kata Nabi SAW, bahkan aku berharap di kalangan mereka nanti akan ada yang beriman. Nampak macam mana Nabi SAW? Di situlah baginda menyebut, Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkanlah kaum aku, sesungguhnya mereka adalah orang yang tidak mengetahui. Baik, so apa yang berlaku selepas daripada tu? Nabi SAW balik ke Mekah. Bila balik ke Mekah, Allah berikan pula kegembiraan yang kedua. Apa dia kegembiraan yang kedua? Nabi SAW solat sebelum nak masuk Mekah tu. Nabi solat di bahagian luar Mekah. Ada orang kata tempat tu hari ni dinamakan dengan Masjid Jin. Waktu Nabi solat tu, Nabi membaca surah Al-Alaq. Waktu itulah Allah turunkan satu surah, iaitu surah Jin. Dalam Al-Quran ada satu surah, nama surah ni surah Jin. Apa dia cerita surah Jin? Allah kata, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada. Allah kata, wahai Muhammad, pergi cerita dekat orang Mekah, dia orang tak nak dengar Al-Quran yang kau baca, tak apa. Tapi bagi tahu dekat dia orang, ketika engkau sedang membaca Al-Quran, telah datang segerombolan jin. Mereka mendengar bacaan Al-Quran yang kau baca dan kata mereka, wahai para jin, sesungguhnya kami sedang mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Muhammad. Kami takjub dan akhirnya kami beriman. Poinnya apa? Allah ceritakan kepada Nabi, jin masuk Islam disebabkan bacaan Al-Quran. So hari ni kita orang Melayu yang duk kata sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia, pernah tak dengar? Ataupun sejahat-jahat manusia, sebaik-baik jin. Kononnya nak ceritakan, tapi sebenarnya agak-agak jin dengan kita ni, jin juga ada yang beriman. Bahkan jin sekali saja dengar Al-Quran, dia boleh beriman. Kita dengar berkali-kali tak beriman. Maknanya kita dengan jin mana lebih teruk? Kita lagi teruk daripada jin. Okey, baik. Jin dengar sekali saja Al-Quran, dia terus beriman. Baik, so kegembiraan kedua. Datang kegembiraan yang ketiga. Nabi SAW, dia nak memberikan satu, Allah nak bagi dekat Nabi satu anugerah ataupun satu pengubat jiwa yang paling terbaik. Pengubat jiwa itu adalah di Isra' dan di Mi'rajkan. Baik, esok ataupun saat lagi siapa yang buat umrah ataupun siapa yang pergi tawaf nanti, turun eskalator, tempat kita turun nak pergi ke mataf tu, tengok di sebelah kiri tempat turun yang sama, cari tiang berwarna merah, pink ke merah. Tiang apa tu? Tiang apa tu? Okey, bukan tiang untuk berborak, tiang borak. Okey, tiang borak lain. Tiang borak, mana-mana tiang pun boleh borak. Ni borak ni apa? Menatang pula, binatang yang Nabi tunggang ketika di Isra' dan di Mi'rajkan. Maka tiang, sebab tu tiang tu diwarnakan dengan warna yang lain. Daripada tiang itulah, kalau siapa baca tu di antara tempat, ada beberapa tiang yang diwarnakan dengan
dengan warna yang lain, di ketiak tu ada cerita-cerita yang tersendiri yang terdapat di dalam Masjidil Haram. So apa Allah buat? Allah telah mengangkat Nabi SAW, diisrakan dan dimi'rajkan pada malam itu. So ada beberapa. Yang pertama, adas masuk Islam. Yang keduanya adalah jin masuk Islam. Yang ketiga, Allah berikan pengubatan jiwa yang paling perfect kepada Nabi, di-isra' dan dimi'rajkan. Sebab tu saya kata, mengubati stres melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kita tengok dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, apa yang Allah buat dekat Nabi? Diperjalankan kan, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maksudnya kita ni, manusia ni, kita ada dua elemen ataupun dua unsur. Manusia ada dua unsur. Unsur pertama unsur apa? Unsur jasad, badan. Unsur kedua unsur apa dia panggil? Unsur roh, jiwa. Okey, unsur fizikal, unsur jasmani, unsur rohani. Unsur jasmani, unsur rohani. Baik, apa yang berlaku? Baik, maka apa yang berlaku iaitu bila dua unsur ini, kalau seorang tadi tu penat, contoh Pak Rauf penat. Kalau penat, Pak Rauf buat apa? Tidur kan? Tidur. Okey, kalau penat tidur. Sakit kepala, makan ubat. Okey, baik. Itu dia panggil fizikal. Fizikal sakit, rehat, tidur. Okey, ataupun makan ubat, selesai. Tapi kalau jiwa sakit, nak buat macam mana? Jiwa sakit. Ada orang sihat, turun badan sadur, makan nasi 3 pinggan, tapi jiwa kacau. Okey, jiwa dia tak tenteram. Macam mana nak mengubati jiwa? Baik, nak ubati jiwa macam mana? Maka sebab tu di sana ada bab kita panggil tarwihun nafs. Apa dia tarwihun nafs ni? Merehatkan jiwa, ataupun bahasa Jawa hari ni orang panggil healing. Pernah dengar? Okey, baik. Tahu healing apa dia? Healing ke terjemahan bahasa Melayu dia apa Penyembuhan Okey. Itulah orang sebut healing, tapi dia pergi lepak dekat shopping complex, dia pergi lepak kat sofa. Dia kata pergi healing sekejap kat mana? Sofa. Okey, pergi healing sekejap kat mana? Clock Tower. Okey, so maksud kita nak katakan penyembuhan melalui, betul ke? Healing lah tu, terapi lah, terapi jiwa. Terapi jiwa, contoh kalau kita balik ke rumah lah lelaki-lelaki ni, balik ke rumah tengok isteri kita sapu sampah macam orang sabit rumput tu, penyapu dah naik sampai ke atas kipas, dia basuh pinggan pula bunyi pompang-pompang. Agak-agak waktu tu dia ada masalah fizikal ke, dia ada masalah pada jiwa dia? Dia penat fizikal ke penat jiwa? Okey, dia penat jiwa. Balik-balik rumah tiba-tiba dengar isteri kita basuh pinggan bunyi-bunyi kuat. Okey, baik, dia tutup pintu pula macam nak tutup pintu gua tu, gedegang bunyi. Okey, so kita kata ni ada masalah ni. Ini masalahnya bukan fizikal. Fizikal bagi Panadol Activas selesai. Tapi yang ni ada masalah jiwa. Masalah jiwa dia pun dia kata, "PA, kau pakai baju." Dia tanya, "Nak pergi mana?" "Pakai baju cukup." Bawa isteri pergi kat mana? Pergilah shopping kompleks, naik tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, turun kena tarik roti canai, balik senyum sampai ke telinga. Baik, maksudnya manusia memerlukan satu benda tentang jiwa dia. Contoh orang yang pergi, kalau kita kata kalau datang ke Taif, penat tak penat? Penat. Tapi seronok tak seronok? Seronok. Kata penat tapi seronok. Seronok tadi jiwa. Penat adalah fizikal. So kedua-dua ni perlu diubati ataupun perlu diberikan kerehatan. So cara Nabi SAW nak rehat, cara Allah nak rehatkan jiwa Nabi, Allah tunjukkan berjalan masjid ke masjid. Bukankah berjalan masjid, so umpama kita yang datang umrah, kita yang datang haji, sebenarnya kerehatan bagi jiwa. Kalau ditanya penat, semua kita penat. Tapi kalau ditanya pada jiwa, jiwa yang amat tenang, sampai tak ingat dah apa berlaku dekat kampung, dah lupa. Pasal apa? Kerana jiwa dia terisi di sini. Dan itulah dia yang kita dah masukkan. Dan Allah berikan kemuncak jiwa kepada Nabi SAW bila diangkat, dimi'rajkan naik ke atas dan diberikan solat. Kenapa solat? Itulah di sana disebut di dalam Al-Quran, Allah kata, "Innal insana khuliqa halu'a." Kami ciptakan manusia dalam keadaan keluh kesah. Iza massahu syarru jazu'a, bila kami timpakan kesusahan dia akan keluh kesah. Wa iza massahul khairu manu'a, bila kami timpakan pada dia kebaikan, dia juga akan jadi keluh kesah. Maksudnya manusia ni serba-serbi tak kena. Tapi Allah sebut di hujung ayat, illal musallin allazina hum fi salatihim daimun, melainkan orang yang solat dan dia solat dalam keadaan yang konsisten.
So poinnya adalah Allah berikan solat pada Nabi kerana solat itu adalah kerehatan bagi jiwa, dan itulah sebaik-baik ubat untuk manusia yang Allah berikan, lebih-lebih lagi bagi orang yang mempunyai masalah kesedihan, jiwa, hati tak tenang. Maka itulah, dan sebab itulah Nabi SAW ketika dia nak minta Bilal bangun alunkan azan ataupun iqamah, Nabi akan berkata, arihna ya Bilal, wahai Bilal, rehatkan kami dengan alunan iqamah supaya kami dapat solat, dan solat adalah kerehatan jiwa. Sehingga Nabi juga berkata, innama ju'ilat qurratu aini fi shalah, sesungguhnya dijadikan penyejuk mata bagi aku adalah saat ketika aku berada di dalam solat. Dan mudah-mudahan insya-Allah kedatangan kita ke Taif bukan hanya sekadar datang, tapi kita nak ambil pengajaran dakwah Nabi bukanlah satu jalan yang mudah, bukan. Dan Allah mendidik Nabi SAW untuk bersabar, dan jangan kita menilai kejayaan dengan sifat yang segera, dan kejayaan tu dia akan datang bila tiba masanya walaupun tanpa pengikut, bukan. Dan mengadulah kepada Allah saat ketika kita ditimpa dengan sebarang ujian, dan rahmat mengatasi kemarahan saat ketika kita mungkin diejek oleh orang, maka tunjukkan kasih sayang itu lebih utama berbanding dengan kita marah, sebagaimana apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Maka jadikan pengajaran peristiwa Taif ini untuk kita datang dekat sini mengenang susah payah Nabi SAW berdakwah dalam bentuk kita mengikuti sunnah apa yang dibawa oleh baginda, menjunjung perintahnya supaya kita tergolong di antara orang yang akan ditemukan dengan Nabi SAW di akhirat nanti. Baik, barakallahu fikum. Ngam-ngam asar. Okey, kita akan terus solat asar jamak takhir. Okey, jamak takhir 2+2. Okey, kemudian selesai nak ambil gambar ke nak minum kopi dulu ke boleh lah. Sikit-sikit sebab ruang solat rasanya macam tak muat semua lah. Okay, so kita masuk sebahagian, yang lain nak minum kopi dulu. Berapa minit bagi masa Ustaz? Pukul 4 lah. Dia 4. Okay, sampai pukul 4. So kita ada masa lebih kurang sekitar 20 minit. Nak solat, nak pergi minum kopi ke nak ambil gambar, dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Surah ke bawah ni. Turun balik dengan ada.